Okey, selamat datang ke kupasan kita hari ini. Kita nak bersembang pasal satu topik yang mungkin jarang-jarang kita dengar tapi sangat penting, hantavirus. Dalam sesi kali ini, kita akan bedah fakta-fakta perubatan, buang segala mitos dan fahamkan isu ini dengan betul-betul jelas. Jom kita mulakan. Pernah tak anda terfikir, apa ancaman senyap yang mungkin bersembunyi dalam habuk sarang tikus? Selalunya, bila sebut pasal haiwan perosak ni, kita cuma fikir pasal barang rosak atau makanan tercemar kan? Tapi, macam mana kalau ancaman yang sebenar tu benda yang kita tak nampak pun? Sesuatu yang terapung kat udara masa anda tengah kemas stor atau garaj lama tu? Ini yang menjadikan topik hari ini sangat menarik dan sejujurnya sangat kritikal untuk kesihatan kita. Ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenali apa itu hantavirus. Kedua, macam mana ia merebak. Ketiga, cara nak kenal pasti simptom. Keempat, diagnosis dan rawatan. Dan kelima, macam mana nak cegah dan lindungi diri kita. Okey, kita terus masuk yang pertama. Bahagian 1, kenali hantavirus. Masa untuk kita bongkar ancaman ini supaya kita betul-betul faham apa yang kita tengah bincangkan. Fakta asas yang anda kena tahu, hantavirus ni bukannya satu jenis virus saja, tapi ia sebenarnya sekumpulan virus yang dibawa oleh tikus. Kat sesetengah tempat di dunia, virus ni boleh bawa penyakit yang teruk sangat dan serang organ-organ penting manusia macam paru-paru, jantung atau buah pinggang. Benda ni ada je di sekeliling kita, dibawa oleh haiwan yang selalu sangat kongsi ruang hidup dengan kita tanpa kita sedar pun. Tengok nombor ni, 50%. Ini bukan angka yang kita boleh buat main-main. Di benua Amerika, jangkitan ni boleh mencetuskan apa yang dipanggil hantavirus cardiopulmonary syndrome atau HCPS dan kadar kematiannya boleh mencecah sampai 50%. Maksudnya, separuh daripada orang yang kena varian ini mungkin tak dapat diselamatkan. Bayangkan betapa seriusnya ancaman biologi ini kalau ia berjaya menembusi pertahanan badan kita. Yang peliknya, virus ni bertindak macam sesumpah, bergantung di mana anda berada. Kat Amerika, anda berdepan dengan HCPS tadi. Penyakit pernafasan yang sangat teruk sampai cecair penuh dalam paru-paru. Pesakit seolah-olah lemas dari dalam. Tapi bila kita beralih ke Eropah dan Asia, virus ni muncul sebagai HFRS pula. Yang ini serangannya berbeza. Ia lebih fokus kepada pendarahan dalaman, tekanan darah rendah dan kegagalan buah pinggang. Virus dari keluarga yang sama, tapi cara ia serang badan manusia sangat berbeza. Okey, tarik nafas panjang. Nombor sifar ini adalah untuk anda yang mungkin dah mula rasa panik. Setakat 10 Mei 2026, data rasmi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mencatatkan sifar, kosong kes hantavirus yang dilaporkan di Malaysia atau yang melibatkan rakyat kita. Memang satu berita yang sangat melegakan kan? Tapi ingat, walaupun kes kat tempat kita kosong, itu bukan tiket untuk kita relax dan buat tak tahu. Sifar kes ni sebenarnya satu pencapaian kesihatan awam yang kita wajib pertahankan. Bila kita faham fakta-fakta ini, terutamanya macam mana virus ni bertindak, itulah perisai kita. Kita belajar benda ni bukan sebab kita tengah diserang sekarang, tapi supaya kita sentiasa bersedia dan takkan diserang langsung. Kita masuk bahagian kedua. Bagaimana virus merebak? Jom kita rungkai laluan tersembunyi virus ini. Selalu kita terfikir nak dapat penyakit dari haiwan ni mesti kena gigit dulu, betul tak? Untuk hantavirus, salah. Ia jauh lebih licik. Anda boleh dijangkiti hanya dengan sentuhan pada air kencing, najis atau air liur tikus yang terjangkit. Malah perbuatan mencuci kawasan yang ada najis dorang atau tersentuh sarang tikus pun dah cukup untuk pindahkan virus tu ke tangan anda dan akhirnya masuk ke dalam badan. Dan ini bagi saya poin yang paling merisaukan, menyedot habuk yang tercemar. Anda tak sentuh tikus tu pun. Cuba bayangkan, anda tengah sapu sebuah bangsal yang dah lama tertutup. Tindakan menyapu tu buatkan debu halus yang bercampur dengan sisa najis tikus kering berterbangan ke udara. Anda pun sedut udara tu. Tanpa sedar, virus tu dah selamat mendarat dalam paru-paru anda. Sebab itulah ia dipanggil ancaman yang tak kelihatan. Jadi, apa yang jadi lepas terdedah, bahagian ketiga, mengenal pasti simptom. Kita masuk fasa yang dipanggil permainan menunggu. Bab ini memang satu cabaran besar dalam dunia perubatan. Lepas berlakunya pendedahan, ada tempoh inkubasi yang memakan masa antara 1 hingga 8 minggu. 8 minggu tau? Menjelang simptom awal macam demam dan sakit badan tu muncul, pesakit mungkin dah lupa pun yang diorang ada bersihkan stor berhabuk 2 bulan yang lepas. Benda ni buatkan doktor sangat susah nak jejak punca jangkitan. Lepas fasa awal ni, ia akan terus memecut ke peringkat akhir yang membahayakan nyawa.
Mula-mula, ia cuma nampak macam selesema biasa atau keracunan makanan je. Ada demam, sakit kepala, rasa loya, sakit perut. Tapi kalau dibiarkan melarat dan ingat balik bergantung pada jenis virus tadi, pesakit tu boleh tiba-tiba mengalami batuk yang sangat teruk dan sesak nafas. Ataupun mula ada masalah pendarahan. Peralihan daripada rasa sekadar tak sihat sikit-sikit kepada fasa renjatan atau kegagalan organ tu boleh berlaku dengan sekelip mata. Apa yang akan berlaku bila pesakit masuk hospital dengan simptom ni? Kita pergi ke bahagian keempat, diagnosis dan penjagaan rawatan. Mari lihat protokolnya. Oleh sebab simptom awal dia sebiji macam selesema biasa atau COVID-19, memang sangat sukar untuk doktor sahkan jangkitan ni pada mulanya. Doktor akan banyak bergantung pada sejarah pergerakan pesakit. Sebab tu penting sangat untuk anda jujur beritahu doktor kalau ada terdedah kat kawasan tikus atau tempat berhabuk. Untuk pengesahan mutlak, diorang kena buat ujian darah khusus untuk cari antibody hantavirus. Ini fakta yang sangat kritikal untuk anda ingat. Tiada rawatan antiviral khusus dan tiada vaksin yang diluluskan untuk hantavirus buat masa ini. Perubatan moden belum ada ubat ajaib untuk bunuh virus ni secara terus dalam badan kita. Jadi apa yang hospital buat? Diorang beri rawatan sokongan tahap rapi macam alat bantuan pernafasan atau dialisis. Maksudnya, kalau nak selamat, pengesanan awal dan akses cepat ke rawatan intensif adalah kunci utama. Memandangkan tak ada penawar khusus, pertahanan terbaik sebenarnya bermula dari rumah kita sendiri. Ini membawa kita ke bahagian kelima, strategi pencegahan dan perlindungan. Masa untuk kita ambil semula kawalan. Taktik pertama, jadikan rumah dan tempat kerja anda sebagai kawasan larangan tikus. Pastikan kawasan sentiasa bersih, simpan makanan dalam bekas yang tertutup kemas dan paling penting sekali, tutup setiap lubang dan celah di bangunan tu. Tikus ni boleh menyelit ikut ruang yang luar biasa kecil tau. Bila dorang tak boleh masuk dan tak ada makanan nak dicuri, dorang takkan buat sarang. Tak ada sarang bermakna tak ada risiko virus. Habis tu, macam mana kalau terjumpa juga najis dorang? Nanti dulu, jangan terus sapu. Ingat lagi pasal ancaman habuk tadi. Tolong ikut 4 langkah ni. Pertama, buka tingkap seluas-luasnya, kasih pengudaraan masuk sekurang-kurangnya 30 minit. Kedua, sembur dan lembapkan kawasan najis tu dengan pembasmi kuman supaya habuk tu tak terbang. Ketiga, wajib pakai pelitup muka dan sarung tangan. Dan keempat, elakkan langsung daripada menyapu kering atau guna vacuum. Guna je tuala kertas basah untuk lap, lepas tu terus buang. Jadi, pesanan penting yang patut kita sematkan dalam kepala adalah kekal berwaspada, kekal dilindungi. Berwaspada maksudnya kita alert dengan sekeliling, kita peka dengan bahaya, walaupun kes sekarang sifar. Dilindungi pula bermaksud kita terus ambil tindakan proaktif kat rumah. Pengetahuan yang kita kongsikan hari ini tujuannya adalah untuk memperkasakan anda, bukannya untuk menakut-nakutkan. Kalau anda nak ingat satu je benda dari sesi kita hari ini, ingatlah ayat ini. Mengurangkan sentuhan dengan tikus adalah cara terbaik untuk mencegah jangkitan hantavirus. Ini adalah logik sains pencegahan yang paling asas. Bila kita hapuskan punca, kita dah matikan penyakit tu sebelum ia sempat nak bermula. Sebelum kita tamatkan kupasan ni, cuba tanya diri sendiri. Adakah anda, tanpa sengaja, tengah bentangkan karpet merah untuk tikus masuk ke rumah anda? Cuba periksa rumah anda hari ini, ada makanan terdedah, sampah dah diurus dengan betul? Ilmu ni hanya berguna bila kita bertindak. Terima kasih sebab luangkan masa dengan kupasan topik ini. Sentiasa berhati-hati, kekal selamat dan pastikan rumah anda bebas daripada ancaman yang tak kelihatan ini.